Ada orang tanya, dalam rumah tangga ni, ada ke rumah tangga yang tak ada konflik? Wujud ke rumah tangga yang tak ada konflik, yang tak ada masalah, tak pernah bergaduh, yang sweet sentiasa? Jawapannya, tak wujud. Sebab kita ni manusia, kita bukan malaikat. Berbeza kepala, berbeza latar belakang, berbeza cara kita dibesarkan. Jadi, mestilah ada perbezaan pendapat. Tapi yang membezakan rumah tangga tu bahagia ke, bermasalah ke, bukan ketiadaan konflik tu, tapi cara untuk selesaikannya. Pasangan yang matang, dia tak akan cari siapa salah apabila konflik berlaku, tapi dia akan cari penyelesaian. Dia tak simpan dendam, tetapi dia belajar untuk memahami. Dan awak pun layak untuk ada pasangan macam tu, yang bukan sempurna, tapi yang sanggup hidup bersama, yang sanggup untuk perbaiki, jadi pasangan yang terbaik. Jadi jangan takut dengan konflik dalam rumah tangga ni. Tak perlu tunggu semuanya perfect, semuanya ideal baru nak kahwin. Yang penting kena usaha cari pasangan yang sanggup untuk belajar menjadi suami yang baik, untuk belajar menjadi isteri yang baik. Sebab apa? Sebab rumah tangga yang indah tu bukannya rumah tangga yang sempurna. Nak cari jodoh? Jom ke Tiljana Omai sekarang juga. Di situ ada ramai calon yang single yang sedang ready untuk menjadi pasangan anda. Join sekarang, mana tahu dia dah banyak hari dah tunggu kat dalam tu. Sian dia tunggu lama-lama.